Tinggal beberapa hari saja lagi umat Islam bakal menyambut hari Lebaran. Jadi ramai juga yang sedang berlumba-lumba meningkatkan amal ibadah di penghujung Ramadan ni, mengejar malam lebih baik dari 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Tapi macam mana pun masih tetap ada puak-puak yang berlumba-lumba nak cipta naratif dan berlumba-lumba buat fitnah sana sini. Apa yang lebih menyedihkan, apabila ramai dalam kalangan mereka tu memang beragama Islam sendiri. Malah ada tu siap mengaku mereka lah pendakwah bebas dan sebagainya. Sama seperti seorang pengaruh yang mengaku dia sebagai pendakwah bebas ni lah, tak lain tak bukan si Firdaus Wong. Dia duk petikai tentang deal yang Menteri Wilayah Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa buat, sampai pihak kuil tu senang lenang nak pindah dengan secara drastik. Tak cukup dengan tu, ada pula portal-portal berita yang duk mainkan naratif baru, kenyataan dari pemilik Jekyll, iaitu Datuk Seri Feroz Jekyll. Mereka ambil keratan video secara ringkas dan buat rumusan dengan artikel sendiri yang menyatakan sebenarnya Dr. Zaliha ni lah punca pihak Jekyll tak proceed nak bawa tuntutan kes kuil ke mahkamah. Kira mereka buat naratif yang Dr. Zaliha ni ada agenda lain lah, sebab tu tak bagi Jekyll proceed ambil tindakan law dan sebagainya. Hai, inilah yang jadi bila mereka hanya pilih untuk buat assumption sendiri. Sebenarnya kebenaran ni akan datang jika kita pilih untuk dengar dan ambil tahu secara menyeluruh. Bukannya kebenaran tu datang bila kita buat-buat tahu, sedangkan kita tak nak ambil tahu apa hujung pangkal cerita yang sebenarnya pun kan. Ada tu yang siap post mendoakan yang bukan-bukan terhadap Dr. Zaliha dan juga Datuk Bandar sebab terhasut dengan headlines yang menuduh dan berunsur fitnah sedemikian. Sedangkan pada hakikatnya Datuk Feroz sendiri menzahirkan betapa rasa syukur dan terima kasih beliau dan keluarga atas pertolongan yang dibuat oleh Dr. Zaliha dan juga pihak Kerajaan Madani, sampai akhirnya mereka tak perlu lagi tunggu lama untuk proceed buat masjid setelah tertangguh sejak 11 tahun namanya. Dan sebab tu jugalah Dr. Zaliha menasihati Jekyll tak payah guna salur mahkamah agar tempoh masa yang lama tu dapat dipendekkan terus. Yelah, kalau melalui mahkamah, prosesnya akan jadi lebih panjang. Itu je poinnya. Kita satu keluarga sangat gembira bagi ibu saya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Zaliha kerana beliau mengambil tindakan dan menasihati kami, dan tindakan tidak mengambil keputusan undang-undang adalah keputusan kami. Kan kita juga ada legal advisor, kita juga banyak rakan-rakan yang menasihati. 11 tahun kami menunggu, bukan satu masa yang pendek. 11 tahun, tak wajar nak salahkan Datuk Seri Dr. Zaliha, kerana tanpa pertolongan beliau kita tak dapat pecah tanah hari ini dan masjid akan siap lagi 2 tahun. Tapi kalau kita go through proses undang-undang, 10 tahun lagi pun belum tahu. Saya pun tak tahu saya ada lagi ke tak. Kan ini umur mak pun mungkin tak ada lagi dah. Mak saya pun dah 75. Jadi kita buat keputusan yang tepat, dan saya ucapkan terima kasih kerana YB Dr. Zaliha kerana menolong menyelesaikan isu ni dalam masa 1 tahun. 1 tahun setengah lah maksimum dia selesaikan isu ni. So kita rasa masjid juga akan siap dalam 24 bulan, masalah pun dah selesai, everybody are happy. Ini satu kejayaan lah bagi saya, satu keluarga. Tapi pihak-pihak pembangkang yang tak bertanggungjawab ni terus-terusan nak mainkan naratif tak sudah-sudah. Malah kalau nak diikutkan, dah lebih kurang 3 menteri wilayah bertukar. Semuanya tak ambil peduli dan tak berjaya nak settlekan isu kuil ni pun. Tapi Dr. Zaliha lah satu-satunya menteri dan wanita yang berjaya mengatasi masalah berlarutan ini, meskipun pelbagai polemik dimainkan sehinggalah hari ini. Jadi sebelum nak kecam tu, cubalah fahamkan dulu konteks dan situasi. Tak malu ke mengaku Islam tapi berperangai tak bermoral sedemikian rupa? Isu ni pun kerajaan dah ambil pendekatan penuh hemah dan rahmah, meskipun dalam keadaan keterpaksaan untuk selesaikannya. Apa kata sekarang kita fokus dengan ibadah sebaiknya dan move on sajalah. Usah tunggang lagi isu kuil dan masjid ni. Baiklah kita fokus dekat benda yang lebih bermanfaat. Contohnya, cuba kita tengok balik. Selalunya dekat-dekat nak raya ni kita akan sibuk dan gusar dengan harga barang mentah yang kebiasaannya melambung. Tapi kali ni semua harga berada pada tahap stabil dan bekalan juga mencukupi. Malahan banyak harga yang diturunkan pun. Contoh macam Aidin buat jualan ramah sempena hari raya, sampai PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri turun tinjau dan pastikan semua tu tak membebankan rakyat. Lagi-lagi nak sambut raya ni, kita sendiri boleh nampak wajah ikhlas dan tak dibuat-buat. Betul tak? Oh, tapi banyak. Kucing. Kucing. Makanan kucing. Ni makanan kucing kan? Dia nangis apa kan? Tak ada, dia okey. Tengok Atuk. Tengok Atuk. Atuk depan, Dek. Ya. Ni pun Atuk kat lah. Okey.